Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Okey pelajar, insya-Allah pada hari ini saya nak bawakan kamu satu topik iaitu tentang i'rab. I'rab yang mana topik ini akan membantu kamu untuk menjawab soalan peperiksaan SPM bagi subjek bahasa Arab di bahagian Qismun Ba Ha. Kalau kamu boleh rujuk dekat kertas yang kita berikan, yang saya pernah berikan untuk tingkatan 4, saya berikan minggu lepas. Untuk tingkatan 5, Ustazah Aizah ada providekan kamu waktu kelas intervensi. So rujuk, buka muka surat 7. Okay, buka muka surat 7, yang pelajar tingkatan 5 bawa tak? Malam ni kelas kan? Okay. Kalau tengok dekat muka surat 7, bahagian Ha. Soalan ada minta berkaitan dengan, soalan berbunyi, A'rabal kalimat allati tahtaha khat i'raban tamman. I'rabkan, maksudnya apa? I'rabkan perkataan yang di bawahnya bergaris, allati tahtaha, yang di bawahnya, khat, bergaris, i'raban tamman, dengan i'rab yang sempurna. Okey, jadi apa itu i'rab? Apa itu i'rab? Itu soalan pertama kita. I'rab ni adalah satu ilmu tentang menentukan baris akhir bagi setiap baris akhir ataupun huruf akhir bagi setiap kalimat. Okey, dalam bahasa Arab, perkataan-perkataan kita dah belajar kan tentang aqsamul kalimah. Di bawah aqsamul kalimah kita ada isim, fa'il dan juga huruf. Okey. Jadi di dalam pembahagian ini ada perkataan-perkataan yang bersifat mabni. Kemudian boleh tengok sini, yang bersifat mabniyat. Apa maksud mabniyat? Yang bersifat tetap. Baris akhirnya tidak akan berubah sampai bila-bila. Walau apa pun kedudukannya di dalam ayat, itulah barisnya, itulah hurufnya, dia tidak akan berubah. Tetapi ada juga kalimat-kalimat ataupun perkataan di dalam bahasa Arab yang baris akhirnya boleh berubah-ubah. Yang iaitu kita panggil sebagai mu'rabat. Okey, setakat ni clear? Okey, perkataan-perkataan dalam bahasa Arab kita klasifikasikan atau kategorikan kepada dua bahagian, mabniyat dengan mu'rabat. Ikut mabniyat tetap. Mabniyat tetap dan mu'rabat bertukar-tukar. Okey, itu perbezaan dia. Okay, contohnya macam mana? Okay, saya mulakan dengan isim mabniyat. Bagi bahagian isim yang mabni, yang baris akhirnya tidak akan berubah. So ingat, isim ke, fa'il ke, kedua-dua bahagian ni ada bahagian mabniyat, ada juga bahagian mu'rabat. Ada perkataan yang kekal baris akhirnya, ada perkataan yang berubah-ubah baris akhirnya. Okey, jadi untuk isim, saya mulakan dengan isim dulu. Okay, saya mulakan dengan isim dulu. Apa dia? Perkataan yang tidak akan bertukar-tukar barisnya. Yang pertama, ada 5 bahagian. Yang pertama adalah isim isyarah. Apa maksud isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Apa contohnya? Haza, hazihi, hazani, hatani. Okey. Contohnya adalah haza. Okay, pernah tak kamu dengar orang sebut haza'a? Tak pernah kan? Baris akhir bagi perkataan haza sentiasa dalam keadaan mati. Alif ini sentiasa kita matikan. Haza. Sama juga dengan hazihi. Pernah tak jadi hazihu? Haziha? Haziha? Tak pernah. Abadan abada. Selama-lamanya akan menjadi hazihi. Okey. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah isim mausul. Okay, tadi isim isyarah ingat isyarat, kata tunjuk. Tapi kalau isim mausul, ingat wasola.
kata nama sambung. Kata nama sambung atau maksudnya yang lebih mudah difahami adalah yang. Okay, contoh, isim mausul. Ini isyarah isim mausul. Apa contoh isim mausul? Allazi, allati, alladzani untuk dua orang, allatani untuk dua orang bagi perempuan. Contohnya adalah allazi. Apa maksud allazi? Yang. Allazina amanu. Pernah dengar dalam ayat-ayat Al-Quran kan? Innal ladzina amanu. Yang beriman. Allazina amanu. Yang beriman. Allazi maksudnya di sini adalah yang. Okay, maka bagi perkataan ini allazi dan allati ila akhirah sampailah ke bilangannya 2 ke 3 ke, baris akhirnya tidak akan berubah. Dia dihukum sebagai mabni. Sentiasa tetap baris akhirnya. Okay, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dhamir. Apa tu dhamir? Siapa ingat dhamir maksud dia apa? Dhamir adalah kata ganti diri, kata ganti nama. Dhamir. Dhamir kalau kita tengok dekat buku nota padat, dhamir terbahagi kepada dua, iaitu dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil. Tak kisahlah dhamir muttasil ataupun munfasil, kedua-duanya dihukum sebagai mabni. Maka tetap baris akhirnya tidak akan berubah hingga hari kiamat. Huwa, huma, hum. Dan juga dhamir yang berada pada fa'il. Contoh, huruf alif. Dhamir apa yang belakangnya ada alif? Dhamir, minta maaf, fa'il apa yang belakangnya ada alif? Fa'il madhi. Contoh, fa'ala, fa'ala. Alif yang pada fa'ala tu, itu adalah dhamir yang menunjukkan dua orang. Atau dalam bahasa Arab ni disebut sebagai alif tathniyah. Alif yang menunjukkan dua orang. Ataupun wawul jama'ah. Waw yang menunjukkan ramai yang ada pada fa'il madhi. Okey, ila akhirlah. Okey, ini pun diklasifikasikan sebagai dhamir. Cuma bezanya dengan atas ni dhamir munfasil, ini dhamir muttasil. Dhamir munfasil bercerai, berpisah daripada perkataan seterusnya. Dhamir muttasil bersambung dengan fa'il ataupun perkataan sebelumnya. Okey, seterusnya 3, 4, yang kelima. Ini 3 dhamir muttasil. Dhamir munfasil. Apakah yang kelima? Yang kelima adalah adawatul istifham. Apa dia adawatul istifham? Adawatul istifham adalah kata tanya, perkataan-perkataan yang kamu gunakan untuk bertanya kepada seseorang ataupun dalam satu ayat. Apa contohnya? Contohnya maza. Tak pernah di buat orang kita dengar sebut maza'a, maza'u, tak pernah. Kan? Lagi mata. Tak pernah jadi mataya. Limaza. Kenapa? Abadan abada akan jadi limaza. Baris akhirnya berada dalam keadaan tetap. Semua ni kalau tengok, okay, lima-lima ni adalah isim mabniyat. Kata nama isim yang tetap. Baris akhirnya tidak akan berubah. Okey, jelas setakat ni. Okey? Okay, saya bagi tempoh untuk salin dulu.
Okey kelas, kita teruskan lagi untuk bahagian isim yang mu'rabat. Ayuh. Okay, kita teruskan lagi untuk bahagian isim yang mu'rabat. Okey. Apa bahagian-bahagian isim ataupun kata nama yang baris akhirnya akan sentiasa berubah-ubah? Okay, saya bagi teaser sikit. Okay, contoh, perkataan Muhammadun. Okay, cuba kamu cari dalam Al-Quran. Ada tak dalam Al-Quran perkataan Muhammadun barisnya sekejap baris akhir? Bila kata baris akhir tu maksudnya baris yang ada pada huruf akhir lah. Okey, contoh. Nampak tak sini? Okay, Muhammadun. Muhammad kan? Muhammadun, kalau dalam Al-Quran kalau kamu cari, ada ketika dalam salah satu ayat tu dia berbaris depan. Ada ketika dalam sesuatu ayat daripada baris depan tadi dia boleh pergi baris atas. Dan ada ketika dalam sesuatu ayat tu Muhammadun tadi perkataan yang sama bertukar baris daripada baris depan, baris atas ke baris bawah. Kenapa? Pertama, sebab Muhammadun bertukar-tukar kedudukannya dalam ayat itu. Contoh, pada barisnya atas, minta maaf, pada barisnya baris depan, Muhammad dalam konteks ayat itu ataupun dalam kedudukan ayat itu, dia bertindak sebagai fa'il ataupun pembuat. Maka sebabkan itu dia menjadi baris depan. Okey, saya risau tak nampak. Sedang je. Jauh sikit. Okey. Muhammadun, ini sebagai contoh, tak adalah dalam Al-Quran. Akala Muhammadun, tak adalah. Tapi kalau kamu tengok, perhati dan perhalusi, kalaulah pada ketika Muhammadun itu berbaris atas, berbaris depan, pasti kedudukannya berada dalam keadaan marfu'at. Adalah beberapa pilihan marfu'at nanti saya akan tunjukkan kat kamu. Sama ada dia mubtada', dia bertindak sebagai pemula ayat, ataupun bertindak sebagai pembuat dalam ayat itu, ataupun bertindak sebagai pembantu kepada pembuat. Banyaklah. Okay, nanti. Contoh-contoh saya bagi. Ayat Akala Muhammadun. Apa maksud akala? Akala bermaksud telah makan Muhammad. Siapa yang telah makan dalam ayat ni? Akala Muhammad. Okey, siapa yang makan? Yang telah makan adalah Muhammad. Maka dalam konteks ayat ini, Muhammad dia berperanan ataupun kedudukannya adalah sebagai pembuat yang makan tadi. Perbuatannya adalah makan. Siapa yang makan? Siapa yang pembuat makanan ni? Pembuat makan? Muhammad lah. Itu kita panggil sebagai fa'il. Okey, fa'il perbuatan, fa'il pembuat. Yang melakukan perbuatan tu. Siapa yang melakukan perbuatan makan ni? Muhammad. Maka baris akhir. Baris untuk huruf akhir iaitu pada dal ni, kita nak bariskan dengan baris apa? Bariskan dengan baris depan. Jadi, baris Muhammad. Jadi kat sini, kamu alert. Dalam keadaan mana-mana ayat sekalipun, fa'il ataupun pembuat kepada perbuatan tadi, sentiasa akan berbaris depan. Okey, contoh. Ja'a talib. Ja'a kat mana orang saya tulis? Contoh-contoh tengok kat atas ni. Ja'a at-talib. Saya tukar perkataan lain selain daripada nama. Okey, apa maksud ja'a? Telah datang. Ja'a telah datang. Okey. Siapa yang telah datang? Siapa yang telah datang? Talib lah. Talib ni maksudnya apa? Pelajar. Okay, seorang pelajar telah datang seorang pelajar. Okay, maka kita nak bariskan apa dengan baris akhir ni kat huruf ba ni? Kita bariskan dengan baris depan. Ahsan tu. Okey. Sentiasa pembuat atau kita sebut sebagai fa'il
akan bertindak sebagai ataupun akan sentiasa berbaris depan, berbaris dhammah. Okey. Itu contoh. Seterusnya, kenapa Muhammadun tadi bertukar menjadi Muhammadan? Sebab dalam kedudukan ayat tersebut boleh jadi Muhammadan bertindak sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Apa contohnya? Daraba. Kenapa masuk maf'ulun bih? Kalau tadi fa'ala, fi'il, perbuatan, kata kerja. Fa'ilun, pembuat. Maf'ulun bih, yang dibuat atau yang dikerjakan. Contoh ayat ini. Daraba. Apa maksud daraba? Telah pukul. Zaid Muhammad. Okey, asal tak saya bunyikan? Semuanya baris akhir, baris mati. Betul ke saya? Tak. Kita tak boleh selama-lamanya membariskan mati pada setiap perkataan. Sebab tu wujudnya ilmu i'rab ni supaya kamu alert, kamu tahu macam mana nak bunyikan baris akhir bagi setiap perkataan. Itu sebab kalau dalam Al-Quran, setiap baris akhir bagi sesuatu perkataan ada barisnya. Bagi setiap perkataan ada baris akhirnya. Betul? Tak ada kamu baca contoh qul hu Allah ahad Allah as-samad lam yalid wa lam, baris akhir sentiasa akan dibariskan ataupun imma sama ada baris atas, depan, bawah ataupun baris mati. Ikut. Macam mana kita nak tentukan baris akhir tu? Ikut pada kedudukan lah. Kita sesuaikan ikut kedudukan. Contoh dalam ayat ni. Kenapa Muhammadan dia berbaris atas? Sebab boleh jadi dalam kedudukan ayat itu Muhammad ni tadi bertindak sebagai maf'ulun bih, yang dibuat. Pertama, daraba. Apa maksud daraba? Telah pukul. Telah pukul. Biasanya selepas dia fa'il akan ada fa'il. Selepas dia perbuatan akan terus ditulis siapa yang buatnya. Okey, jadi itu sebabnya rumusnya akan jadi fa'il, maf'ulun bih. Ini rumus untuk jumlah fi'iliyah. Bab jumlah ni nanti saya masuk minggu depan. Okey? Okey, seterusnya daraba telah pukul. Siapa yang telah pukul? Zaid. Ingat tak saya kata tadi untuk fa'il kita sentiasa akan bariskan dengan baris baris depan. Jadi daraba Zaidan ke Zaidun ke Zaidin? Zaidun. Daraba Zaidun Muhammad. Siapa yang telah dipukul oleh Zaid? Telah pukul Zaid Muhammad. Muhammad ni yang kena pukul, sian dia. Okay, jadi Muhammad ni kita bariskan dengan baris atas. Okey. Sebab kedudukannya tadi dia berperanan dalam ayat ni, kedudukannya dalam ayat ni adalah sebagai maf'ulun bihi. Okey, jelas tak? Kalau atas tadi dia baris depan sebab dia bertindak sebagai pembuat fa'il. Untuk baris atas, kenapa dia baris atas? Sebab dia bertindak sebagai maf'ulun bih. Alert, bukan ni saja, bukan sentiasa dia berbaris depan sebab dia fa'il ke tak. Ada banyak lagi mawqi' dan kedudukan dia. Nanti saya akan terangkan. Saya akan minta kamu untuk select ataupun merujuk pada muka surat yang ada pada nota padat. Nanti sekejap. Okey, Muhammadin. Kenapa dia berbaris bawah pula? Sebab lazimnya pada kedudukan perkataan itu berada pada kedudukan majrur yang berbaris bawah. Contohnya, dia terletak selepas huruful jar. Besok majrur, awak ingat sama ada dia berada dalam keadaan dia terletak selepas huruful jar ataupun dalam keadaan tarkib idhafi. Dalam keadaan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih tak faham lagi, tak tahu lagi kan? Dia takkan kocoh.
Okey, Muhammadin. Marartu, contoh. Marartu, apa maksud marar? Tu. Apa maksudnya kat sini? Bangun, siapa yang tidur bangun. Marartu. Telah berjalan. Maksudnya telah berjalan. Siapa pembuat dalam ayat ni? Okey, pembuat dalam ayat ni siapa? Apa maksud marartu? Saya telah berjalan. Okey, maka siapa yang telah berjalan? Saya. Marar ni fi'il. Marara, fi'il. Tu dekat sini adalah fa'il. Dan Muhammadin bi Muhammadin. Apa maksud ayat ni? Saya telah berjalan bi dengan Muhammad. Dengan Muhammad. Nampak tak? Perasan tak ini kedudukan Muhammad terletak selepas huruful jar. Mana satu huruful jar? Huruful jar bi. Ingat lagu saya ajar awal-awal dulu. Min ila an'ala fi ruba balam kaf. Min ila an'ala fi ruba balam kaf. Ba tu maksudnya dengan. Salah satu daripada huruful jar. Hatta sekalipun dalam ayat mana-mana terletak selepas min, maka dia akan berbaris bawah. Perkataan selepas tu akan berbaris bawah. Ila. Contoh ilal madrasah. Dia akan jadi ilal madrasati, baris bawah. Kita sebabnya Muhammadin tadi kita akan bariskan dengan baris apa? Sebab kedudukan dia selepas huruf jar, maka kita bariskan dengan baris bawah. Bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Okey, jelas? Okey. So, ini dia punya the whole idea tentang konsep mu'rab dan juga mabni dan juga mu'rab. Okey, apa bahagian-bahagian dia? Mari kita sambungkan. Nah.